Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari berapa hari bulan ya? Ini hari apa ni? Saya nak apa? Nak melawat ke apa nah? Apa ni? Rumah Piramli. Rumah Piramli Kuala Lumpur. Kita kat Pulau Pinang kan? Ini kat Kuala Lumpur 15 hari bulan ni. 15 bulan 2 2006. Ini rumah Piramli. Saya sampai kat rumah Piramli. Saya minta masuk kebenaran nak masuk apa? Nak ambil video dalam tu. Saya minta kebenaran yang jaga sini kan. Saya boleh masuk lah. Tapi kita minta kebenaran nak masuk lah. Inilah suasana rumah Piramli. Ni ada pekan sikit ni. Pekan sikit tu rumah flat kan. Itulah ni rumah Piramli. Inilah suasana rumah Piramli. Mata. Macam motor saya dulu. Whisper BAE. Motor Whisper. Ni beca. Ni kereta Saloma. Okey, saya nak minta masuk. Kita masuk tempat rumah Piramli sikit lah. Okey ya, gelap sikit ya. Ni kita masuk buka pintu. Tapi dia kena buka kasut lah. Buka kasut nak masuk ni. Nak masuk rumah Piramli ya. Ambil video sikit. Ambil video sikit ya. Rumah Piramli. Inilah. Ni kereta Saloma. Saya dapat kat rumah Piramli kereta Saloma. Saya nak minta masuk dalam sikit lah. Okey ya. Kita masuk. Masuk sikit ya. Kita tengok. Kita lagi pergi kat Pulau Pinang. Kunci ya? Tak tahu ni. Okey. Okey. Dapat masuk rumah Piramli ya. Ini dia lah rumah Piramli. Dah berubah banyak dah. Dulu. Okey. Saya dapat masuk rumah Piramli. Piramli Saloma. Ini kat Kuala Lumpur, kat Sentul. Itu hari saya ambil rumah kat apa? Dekat dengan mana? Dekat dengan Pulau Pinang. Macam ni lah bentuk rumah kat Pulau Pinang. Saya pergi tu hari lah. Ni lah bentuk rumah kat Pulau Pinang. Saya ambil gambar itu hari lah. Ni hari saya ambil kat apa? Kat setapak ni. Nampak? Ni ibu Piramli. Ini bapa Piramli ya. Ni kita masuk kat Piramli ya, gambar-gambar lama dia. Okey ya. Suasana Piramli main piano. Tu radio lama. Tak beribu. Insan Gistari, tolonglah kami. Inilah rumah Piramli ya. Meja makan dia. Dia berubah macam dulu, tak macam ni baju Saloma. Kami bantu. Inilah rumah Piramli. Nak tengok TV kat sini ya. Dia ada cerita Piramli kat sini, tempat TV Piramli. Inilah. Ini ya. Kita masuk dekat bilik tempat Piramli ya. Okey, saya kat sini ya. Okey. Nampak? Okey ya, kita tengok ya. Cerita lama. Inilah rumah Piramli. Dia tak macam dulu lah. Dulu dia lain beza lah. Kenangan je nampak. Kenangan Piramli. Nampak majalah lama ni dia tampal kat sini. Kita lama saya ambil kenangan sikit ya. Saya sampai kat Museum Piramli ya. Inilah cerita apa tak ingat lah ni nampak. Ini rekod-rekod lama. Inilah tempat nampak. Ini anugerah yang dulu kan. Anugerah
Okey, kita tengok lagi ya. Akan memberi rahmat dari dunia ke akhirat. Oh kami dunia, bantu kami dengan rela. Inilah baju Salomo. Baju Salomo. Banyak dah kurang dah gambar-gambar ni, nampak. Dah kurang dah, tak macam dulu. Inilah ruangan tetamu. Ruangan tetamu Piramli. Keris yang ada pelakon-pelakon ni pakai gunakan keris ni lah. Banyak dah kurang-kurang dah barang-barang ni. Sajang atau taupun nyawa, kasih mesra sejati dan mulia. Atau taupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Tak banyak barang macam dulu. Dulu ada macam-macam barang kan. Dah kurang. Inilah beca ni, penarik beca. Okey. Inilah kenangan. Kesal